Jom masak sayur air bayam yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Mula-mula kita perlukan bayam. Bersihkan bahagian sayur dan juga bahagian batang. Kemudian bahan yang diperlukan adalah bawang putih, ikan bilis dan juga lada hitam. Bahan-bahan ni kita akan tumbuk semuanya. Bawang merah kita akan potong halus-halus. Mula-mula panaskan periuk, masukkan bahan yang kita dah tumbuk. Masukkan bawang merah yang telah dihiris. Biarkan sehingga menggelegak. Masukkan sedikit garam, serbuk perasa, ajicho black pepper. Rasa dah sedap ke belum? Bila dah menggelegak, dah masak, masukkan batang sayur. Kacau-kacau sehingga lembut dan menggelegak. Kemudian masukkan bahagian sayur. Kacau-kacau sekejap je. Biarkan sayur layu. Boleh rasa dah sedap ke belum? Sayur air bayam kita is done. Sangat sedap dan sihat. Korang patut try. Thanks for watching guys. Bye. Jumpa lagi.